khusran. Rugi dunia, rugi akhirat. Siapa yang tak beriman waktu atas dunia, tak beramal soleh waktu atas dunia, bila di akhirat dihadapkan di hadapan Allah, Allah ruginya tak semayang, ruginya tak bayar zakat, ruginya Ramadan aku tak puasa, ruginya tak sedekah, ruginya tak infak, ruginya tak buat baik. Berbaloi tak dia menyesal? Allah akan bawa balik kita atas dunia tak kalau kita rasa rugi? Tak dah. Yang kamu menyesal dan nak semayang, semayang waktu hidup ni. Kalau kamu belum rasa nak menyesal, menyesal lah ni waktu tak puasa ni. Menyesal waktu kita hidup ni tak bayar zakat. Menyesal kita waktu hidup tak buat baik. Masuk dalam kubur, hadap depan Allah, baru balik atas dunia, nak semayang dah. Baliklah atas dunia, nak puasa dah. Baliklah atas dunia, nak buat baik dah. Sorry. Inilah penyesalan hak paling besar sekali. Sebelum benda ni berlaku pada kita yang boleh datang bila-bila masa. Tak ada jaminan kita boleh pegang umur dan usia kita. Lama mana lagi. Mungkin kita nak balik sat lagi langkah 2-3 tapak Allah ambil. Entah esok, lusa Allah ambil. Tak ada dah peluang kita nak buat semua amal-amal ibadat dan amalan soleh. Jadi kita kena beringat sungguh-sungguh.